Sekarang kita nak review bag TikTok famous dan juga founder kepada Nelly, which is Nelisa Norazlan. So jom bos tengok bag yang pertama daripada Nelly Sorin. Lawa hourglass dia. Wah, saya mesti suka. Tapi pink pula tu. Wah, bos suka yang kecil. Kau jangan nak campur urusan aku dengan keluarga aku. Jangan cakap bini saya. Yang ini adalah Balenciaga Hourglass. RM13,500 sahaja. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. Bye. Hari tu siapa nak jual bag dekat kita tapi saya tak ambil. Saya tak ingat siapa. Saya ingat klien kot. Frosted. Aku dah cakap jangan gelak. Cepat, aku lapar. Aku makan sadar nanti kan. Masa? Aku order Grab kan. Grab ni tak tahu. Aku minta je perempuan pick up ke depan. Tengok bag yang kedua daripada Nelisa. Okay, so yang ini adalah Dior Caro in medium black. Kita ada 1000 dekat showroom kita. Harga di dalam RM20,000 sahaja. Kita warna hitam. So kedua-dua pasang handbag Nelisa Norazlan harga dia dekat RM33,500 sahaja. Yup. Korang nak kita support bag siapa? Cuba korang bagi tahu, nanti kita supportkan untuk korang. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.